Saya ada satu soalan. Apakah Jabatan Warisan Negara sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan satu lesen khas atau permit rasmi bagi pengguna metadata supaya aktiviti yang kita lakukan ni secara sah dan terkawal oleh Undang-Undang Jabatan Warisan Negara? Itu yang pertama lah. Kemudian kita juga nak dapat garis panduan rasmi yang boleh kita rujuk bagi komuniti metadata bagi memastikan kita tak melanggar akta warisan. Dan akhir sekali, sekiranya kita jumpa artifak lama atau barangan sejarah, apakah prosedur yang betul untuk kita melakukan kepada pihak Jabatan Warisan? Dan saya harap Jabatan Warisan boleh mungkin membuatkan satu data pusat di mana memudahkan bagi komuniti metadata ni nak buat declaration penemuan supaya mudahkan bagi kita dan juga memudahkan Jabatan Warisan untuk memantau dan mengetahui sumber-sumber temuan-temuan terbaru yang saya rasa ramai pengguna metadata ni jumpa macam-macam barang. Jadi kita tak tahu di mana kita nak melaporkan, bagaimana caranya. Kalau kita nak kena hantar mungkin agaknya susah lah. Mungkin ada duduk jauh di pendalaman dan sebagainya, jauh daripada pejabat-jabatan warisan. Mungkin Jabatan Warisan boleh buatkan satu link. Sekarang kan online semua kan, so kita boleh melaporkan dan pengguna metadata boleh dibagi penerangan apa yang perlu kita lakukan bila kita jumpa satu-satu objek. Mungkin kedalaman dia berapa, berat dia di mana, apa semua ini diterapkan kepada semua pengguna metadata. Jadi kita boleh mudah melaporkan benda-benda itu dengan turutan yang telah diberikan oleh Jabatan Warisan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Boleh saya bagi Tok Zahud ke? Okey, terima kasih atas persoalan tersebut. Saya faham concern community metadata. Jadi terus dia masuk dalam kita punya website heritage.gov.my dan dapatkan borang. Bukan saja borang untuk lesen, tapi borang pencalonan pun kita ada, pencalonan untuk water. Sebab semua boleh waterkan kalau ada jumpaan. Kalau tuan-tuan ada menyimpan artifak-artifak yang mempunyai nilai yang tinggi sejarah negara, boleh juga mewaterkan. Itu saya cakap tentang borang pencalonan untuk pewartaan objek. Dan kita juga ada borang untuk lesen. Jadi saya rasa tak susah pun isi dan kita akan proses secepat mungkin lah mana tempat yang sesuai. Sebab macam maklum tadi, sebenarnya bila kita nak gali ni kita mesti ada tujuan. Tujuan tu nak gali kat mana. Kalau kita ada senarai yang pergi sebenarnya tapak arkeologi di Malaysia ni ada 1,000 lebih. Termasuk sekarang ni kita banyak cerita tentang kerja-kerja di darat. Sebenarnya kerja-kerja di air pun ada. So penggunaan lesen ni dia ada dua, satu lesen darat, satu lesen air. So siapa-siapa saja boleh memohon lesen dengan mengikut syarat-syarat di bawah akta lah. Jadi contoh di Melaka tu kita panggil jumpaan warisan bidang bawah air lah. Kita ada warisan jumpaan arkeologi dan warisan bidang bawah air. Jadi apabila contoh penggunaan metadata di pantai PD, jadi kita tak ada halangan nak keluarkan lesen untuk penggunaan tu. Tetapi saya tahu sebabnya bila orang mandi yang perempuannya dia pakai mask besar-besar ni, bila mandi dia kejutkan, dia tanggal kan. Jadi guna tu nak cari tu tak ada isu sebab dia bukan mencari akta warisan. Tetapi masa mencari tu terjumpa pula duit shilling ke apa, dia lapor pada kita. So kita akan tengoklah dari segi konteks sejarah konteks ekologinya. Tetapi kalau tuan-tuan sengaja pergi Bukit Melawati, pergi scan kat situ, nanti Puan Intan Sarinah pergi datang report pada kami. Jadi kita tak nak macam tu. So kalau nak contoh berminat untuk buat kajian menggunakan metadata di Bukit Melawati, contoh Bukit Melawati ke Kota Johor Lama, just maklum pada kita. So kita akan guide untuk
dapat lesen lah dan dapat kebenaran. Sebab setiap tapak tu ada tuan punya. Jadi kita tak boleh bunuh supaya masuk aja. Nanti dia akan melibatkan kuasa negeri. Kuasa negeri tanah orang seperti mana yang berlaku yang sebelum ni di Tembiuh, di Johor tu melibatkan tanah-tanah orang yang melibatkan DO. Jadi dia akan melibatkan ramai orang. Kerja-kerja dibuat tanpa kebenaran pemilik tanah. Tanah tu ada tanah negeri, tanah orang. Jadi kita main gali-gali. No, jangan macam tu. Sebabnya apabila kita nak buat tu, kita buat secara official, mohon tanah, mohon kebenaran daripada negeri untuk jalankan kerja-kerja tersebut secara official. Jadi tuan-tuan bila masuk tak ada isu dah. Dah ada dah apa surat kebenaran daripada Jabatan daripada pejabat tanah semua. Ini sebenarnya dibuat oleh penyelidik terutama daripada universiti lah. Macam Puan Tan Selina pun memang biasanya kalau dia nak buat di kawasan di mana tu, di Kuala Selangor, dia mohon pada kita dan kita dapat minta dia dapatkan kebenaran daripada pemilik kawasan lah. Jadi boleh bekerjasama dengan kita ataupun kalau nak gerak solo boleh, dan kita akan advise. Kita akan advise sebaik mungkin supaya jumpa-jumpa tu dapat kita record, kita dokumentasikan supaya konteks tu tak hilang lah. Jadi jangan risau, kita ada inventory tapak, inventory kapal karam kita ada. So saya tahu bukan saja tim dalam ni berminat dengan jumpaan darat, tetapi jumpaan bawah laut pun di kategori perlu punya lesen dan boleh dapat bersalah kalau tak dilaporkan. Itu sama je, darat dengan air, sungai ke tasik ke boleh lapor pada kita. Jadi kita tak ada halangan untuk bekerjasama dengan semua orang dan dapatkan kebenaran tu. Cuma kalau tiba-tiba gali kat belakang rumah tu terjumpa sesuatu, laporlah pada kita, janganlah tak lapor. Dan contohlah macam saya cakap tadi lah, cuma kawasan-kawasan sensitif, heritage sensitif lah, terutama tapak-tapak yang kita dah warta. Kita ada senarai tapak warta, boleh tengok dalam kita punya website. Kita ada inventory juga. Sebab satu Malaysia ni sebenarnya kita memang dah record dah. Kebanyakan ni tapak kita dah record. Cuma kalau pihak tuan-tuan yang punya data dan maklum pada kita, seperti mana tadilah yang ada 3 tu, maklumat tentang tapak, maklumat tentang jumpaan. Jadi kita kena lihat tu semualah. Sebab kerja-kerja ni dia akan melibatkan satu kerajaan, satu lagi pemilik tanah. Kalau owner tanah pun kalau dia jumpa dia kena lapor. Sebab apa saja jumpa adalah hak milik kerajaan persekutuan, kecuali ada tanah negeri milik, itu adalah pemilik dan kami boleh bayar pembasahan daripada jumpaan tu. Dan jumpaan yang sebelum akta ni pun adalah di bawah kuasa Putrajaya dan kuasa menteri lah. Jadi kena lihat keseluruhan dulu supaya kita dapat kat sini kita boleh bincang, kita tengok mana cara yang terbaik. Macam Tok Janggut sendiri kan, jumpaan saya tahu jumpaan Tok Janggut tu memang jumpaan penting yang melibatkan sejarah Persatuan Melayu, apa berkaitan dengan itu semua, yang mana kita perlu record, kita dokumentasi dan perlu lihat semula tempat-tempat mana yang dibuat itu. Dan penggunaan material kita tidak menghalang penggunaan material, tetapi tengok kawasan yang nak dibuat lah. Tetapi jangan melanggar syarat-syarat seperti mengganggu tanah orang lain, mengganggu tanah negeri pemilik, dan juga memasuki kawasan-kawasan dah diwatakan lah. Yang tu kita tak boleh nak kompromi, kita tak boleh nak kompromi. Cuma kalau kita nak jalan, kita buat jalan yang betul, bawa pada kita akan cuba membantu sebaik mungkin. Mungkin dulu pihak tuan-tuan tak nampak mungkin tuan rasa peranan Jabatan Warisan ni macam tidak kisah tentang berkaitan dengan perkara-perkara ni. Tak apa, kita buka buku baru, kita tambah baik, kita bekerjasama, kita buat yang terbaik untuk sejarah dan warisan kita. Kita pentingkan tentang sejarah kita yang telah hilang, yang kita nak bina kembali sejarah kita supaya semua dapat benefit daripada itu. Benefit saya cakap bukan dari segi ilmu, tetapi benefit dari segi pelancongan ekonomi untuk peringkat tuan-tuan sendiri. Dan kepakaran tu ada di tuan-tuan dan tuan boleh develop dan boleh sama-sama kita kongsi.
Di peringkat official mungkin di bawah kami, tapi di peringkat pihak komuniti mungkin di bawah tuan-tuan, dan tuan-tuan juga boleh melaporkan pada kami tentang jumpa-jumpa tersebut. So ada kita punya inisiatif yang kita buat lah. Puan BU, okey Saya ada mic, Tak ada saya mic. mic saya.